So both party sekarang dia cakap diorang mengangkat adat. Adakah itu taktik untuk diorang meraih undi? Okey. Boleh Tuan Isham ulaskan? Wah, soalan Gen Z sekarang ni pandai-pandai politik. Sebab itulah saya ingat saya sokong undi 18. Sebab undi 18 tengok Cik Karil, orang-orang muda tengok soalan dia macam ni kan. Sebab kalau politik ni kita boleh kata like diorang tak boleh lari daripada manipulate. Betul tak? Betul. So before PRN dia cakap macam ni. Okey. After tu kita tak tahu. Lah ni. Lepas tu manifesto tak tunai. Okey. Janji PTPTN. Okey. Untuk jawab soalan awak tu, it's very good question. Of course, saya rasa sudah tentu dia akan memberi kesan yang besar. Saya ingat di Negeri Sembilan, inilah isu dia. Dan sebab itu saya ingat Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun dia tak bagi kita sebut pasal isu ni. Mungkin isu ni adalah disadvantage pada dia. Saya nampak. Sebenarnya isu ini tak semestinya dibincangkan dari aspek 3R. Sebab kita bukan cerita pasal yang di-Pertuan. Tak ada kena-mengena pun. Kita tak sentuh itu, kita rakyat Marhain ni cerita pasal kita-kita je. In fact, Datuk Jalal pun saya tengok itu. Dia persoal Amin. Dia bukan persoal yang di-Pertuan, bukan? So, apa yang Datuk Jalal cakap adalah dia tak bersetuju dengan Aminuddin. Datuk Seri Aminuddin, MB Negeri Sembilan, cara MB ni handle isu ni, dia tak setuju. Dia tak cakap pasal ini. Ada saya tengok poster-poster, ada mungkinlah pihak-pihak yang jahat ni buat kan. Dia kata, Tok Sri Jalal ni kan, of course lah Tok Sri Jalal ni kawan saya, walaupun saya parti lain dah sekarang, tapi saya, apa ni orang kata, bila saya tengok macam tu, orang attack dia, orang kata dia ni tak hormat adat lah. Saya ingat sebaliknya, bukan pasal itu, dia nak mempertahankan adat. Sebab dia comment against MB tu yang mengeruhkan lagi keadaan. Dia tak ada, kita tak komen pasal yang institusi diraja yang kita tak. Sebab MB ni, Aminuddin ni yang mengeruhkan lagi keadaan, yang membuatkan orang persoal, apa jadi ni dengan adat istiadat. Ni sebelum-sebelum ni kita ada isu, ada krisis pun tak sampai macam ni. So MB Aminuddin ni sebenarnya yang apa ni orang kata lagi apa orang kata menambah api. Menambah ataupun mengeruhkan suasana, membuatkan situasi adat Negeri Sembilan tu jadi tak stabil. So sebab itu kalau kita nak pergi pengundian pilihan raya ni macam ni, dan Pakatan Harapan dah cakap already kata, dia kata calon MB poster boy dia adalah Aminuddin. Dia dah cakap poster boy. So maksudnya kalau Pakatan Harapan menang, kalau dia diundi semula, dia jadi MB semula. Kalau dia jadi MB semula, dah lah benda ni semua dia yang start yang mengeruhkan keadaan adat di Negeri Sembilan ni. Bayangkan kalau dia jadi MB semula jadi apa? Saya ingat isu krisis adat ni mungkin jadi lagi teruk. Lagi teruk. So sebab itu pada saya, benda ini tak sepatutnya berlaku. Kalau MB Aminuddin ni kompeten, dan apa yang kata dia pandai untuk mendamaikan dan tak mengeruhkan, dia pandai tidak mengeruhkan keadaan, benda ni tak berlaku, boleh settle. Mereka pun sama-sama dalam kerajaan perpaduan. Dulu pergi pilihan raya sebelum ini pun Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan pergi bersama, apa masalah. Tetapi ada sesuatu yang amat-amat penting lah tu, yang 14 orang adun campur 5 ni tak bersetuju berkenaan dengan MB Aminuddin ni, cara dia handle benda ni. Kalau dia jadi MB semula, katakan rakyat Negeri Sembilan undi balik dia semula, saya rasa krisis ini akan jadi lagi teruk. So sebab itu saya ingat kalau kita nak mendamaikan krisis ini, maka dia tak boleh jadi MB. Dia tak boleh jadi MB. Ini macam Cik Khairil, dia bukan ahli politik, kan, betul tak? Dia adat, Cik Karil neutral, betul tak? Tapi apa ni, saya pun ngempen juga ni pada awak ni, Cik Karil. Kalau Cik Karil, saya tanya Cik Karil, kalau saya daripada pandangan Cik Karil lah, kalau MB ni, Datuk Seri Aminuddin ni jadi semula MB Negeri Sembilan, isu ni akan lagi teruk ke lagi bagus? Okay. Sebelum saya jawab tu, kalau kita tengok, saya setuju dengan yang Syam cakap. Bagi pihak sebelah sini,
pihak yang menyokong institusi ni, kami tidak ada menyentuh mengenai tuanku. Tuanku tak ada. Tak ada usik. Tak ada usik. Kita tak usik langsung. Tak usik langsung. Mengenai undang, kita tak Tak usik ada. tuanku. Kita hanya menceritakan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri dan Kerajaan kerajaan negeri. Itu Betul. saja. Yang dia keluar surat, suruh halau lah. Berbeza dengan pihak sebelah sana. Mereka menyerang individu. Beza. Betul. Dan kalau nak ikutkan, mereka lagi banyak menggunakan 3R. 3R. Yes. Yes. Kalau kami punya, kami tidak ada menulis mengenai tuanku ke-11 begini, tak ada. Tak ada. Tak ada satu Tak ada pun. sentuh sebab Tak ada. kita Ya, kita tahu. tahu. Kita tahu limit, di mana limit kita dan kita. Kalau kita sentuh dah lama kena angkut dah. Dah, sudah pasti. Kalau nak kata kami yang tidak derhaka ataupun kami tidak menghormati institusi raja, dah lama semua report. Kena hasutan, kena ini, kena itu dan sebagainya. Tak boleh. Tak ada satu usik pun. Ya. Tapi pihak sana Ya. menyentuh secara individu. Undang meletakkan, membelekehkan undang yang 4, membelekehkan Guru Besar Tampin, membelekehkan Tuanku Nazar. So, bezakan kami tidak, kami tahu institusi adat tidak boleh, dia kena selari dengan politik. Tapi kita tidak boleh masuk secara terjun lah. Tidak ada limit kita. Kita hormat yang tu, berbeza dengan kumpulan sana. Jadi kalau kita tengok terus terang orang yang menyokong, kebanyakannya yang menyokong Aminuddin. Kebanyakan orang luar, orang luar ataupun orang luar yang duduk Negeri Sembilan. Kalau orang Negeri Sembilan yang betul-betul, walaupun peringkat awal tu mereka melihat seolah-olah undang ini salah guna kuasa, tamak. Tapi apabila lama-lama apabila kita melihat kronologi peristiwa selepas itu, orang dah mula berbalik arah. Masyarakat umum dah mula bertikaikan apa yang dibuat kerajaan negeri, apabila tindakan surat-surat yang tak sepatutnya keluar. Okey, seperti pengosongan bangunan, menamatkan allowance. Okay. Jadi orang dah mula marah terhadap Pengosongan bangunan tu dah 2 kali ya. banyak kali dah. Banyak kali. Sehingga kan peguam meminta punca kuasa. Punca kuasa. So kerajaan negeri ni keluar surat untuk undang ni mengosongkan kan. Undang Sungai Ujong dan Gembau. Ya. Jadi masyarakat kata, jadi kita nampaklah orang ramai dah boleh nampak. Baru mereka faham kenapa undang buat begini. Kenapa undang begini. Kenapa. Tak patut kerajaan negeri buat begini. Jadi masyarakat dah mula sedar. Itu sebab bila diumumkan pilihan raya 1 Ogos, orang suka. Okey. Orang suka. Sebab keadaan dah dia nak tukar. Nak tukar dah tak boleh dah. Okay. Walaupun dia kata dia mempertahankan adat, kita tidak melihat pada kata-kata, kita melihat apa yang dia buat. Saya ingat saya pun percaya macam tu. Kalau kita berterusan kerajaan yang sedia ada di bawah MB sedia ada ni, krisis ini susah nak selesai. Betul. Kena tukar MB, kena tukar kerajaan, saya rasa barulah untuk protect. So apa yang Datuk Jalal cakap tu, saya rasa betul lah. Dia nak protect adat, untuk strengthen the adat itu. Tak boleh ada orang yang mengeruhkan lagi keadaan. Saya nampak macam tu kot. Cik Vera. Saya nak, sorry. Dan Datuk Seri Jalal sebut tu adat tu bukan pasal adat istiadat, dia cerita pasal institusi, sistem, masyarakat, tanah, tu yang dia risau. Dia tak pernah sentuh pun pasal jam tuan ke tak pernah. Tak ada. Saya tak nampak. Saya pun tengok juga. Tak ada, kami tak ada. Pihak kami tidak ada menyentuh pun apa berkaitan dengan tuanku dan yang 4 tentu senampit. Kita tahu itu adalah prerogatif mereka dan kita hormat. Dia tak suka Amin, cara Amin handle kita tak suka dengan Amin je. Cara Amin handle je. Saya nak tanya saya nak tanya satu soalan lah Cik Khairil. Pak Cik Khairil biasa dengan orang-orang adat di Negeri Sembilan ni. Dia orang adat, ada pepatih di bawah, luar semua kan. So soalan saya, Cik Khairil nampak orang-orang adat di Negeri Sembilan di bawah ni kata-kata percaya kepada Datuk Jalal ke percaya kepada Datuk Amin? Soalan tu susah. Saya nak tanya. Saya nak sebut individu tu susah lah. Kita sebut parti terus lah. Parti? Parti lah. Parti. Okey, direct. Okey. Parti je sebab individu tu sebab mungkin dia tak suka dan Datuk Seri Jalal. Okey, faham. Okey.
Sebab kita nak survey susah. So Ya. tapi awak memang hari-hari jumpa dia orang ni. 2018. Kita ambil kita flashback balik 2018 ketika mula-mula Pakatan Harapan menguasai Negeri Sembilan. Kebanyakan datuk-datuk adat ni dia diprotes. Protes pada Pakatan Harapan. Tak, protes pada Barisan Nasional pada ketika itu. Oh, Barisan Nasional. Okey, 2018. 2018. Okey. Sebab ada beberapa perkara yang tak Ya. tak selesai. Okey. Dan 2022 ramai ahli, boleh katakanlah datuk adat ni ramai favor sebelah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan pada ketika itu. Okey. Ada yang juga berceramah untuk kempen. Okey. Tapi isu kali ini mereka yang menyokong Pakatan Harapan goyang. Goyang ke dah terbalik? Terbalik. Terbalik. Okey. Mereka tidak melihat lagi parti dah. Okey. Mereka melihat siapa yang boleh mempertahankan institusi, mempertahankan adat itu. Okey. Besar dia punya. So dia nampak sekarang ni Pakatan Harapan tak boleh mempertahankan. Ya. Okey. Sebab beberapa perkara. Ya. Okey. Jadi perasaan tu mereka dah lama simpan tau. Dan benda ni meletup. Okey. Itu apa yang saya lihat Kan saya bergaul, saya juga ramai kawan yang politik, ramai kawan untuk adat. Dan saya juga sebahagian daripada sistem itu. Jadi kita nampak datuk-datuk adat yang sebelah sini yang dulu tegar kata harapan pun dah tak boleh lah, kita kena tukar. Sebab saya tengok banyak kronologi Cik Karil. Orang ini cakap macam ini, orang ini cakap macam ni. Dia banyak cerita tau di bawah tu. So kadang-kadang kita tengok pun yang mana satu yang betul ni, mana satu betul kan. Sebab tu saya tanya tadi, rata-rata dia orang ni sebab yang orang-orang di akar umbi adat ni lebih tahu kan. Yang mana satu kita dari luar ni kadang-kadang kita tak nampak apa yang dekat situ kan. Melalui apa yang Cik Karil cakap tadi, maksudnya mereka lebih percaya kepada BN sekarang berbanding BN. Sebab itu Anwar Ibrahim sebut jangan sentuh adat. Dan Anthony Loke pun cakap jangan sentuh adat. Yes. Padahal kita tak semestinya cerita pasal adat ni melibatkan raja. Tak perlu. Macam kita tak ini kan tak melibatkan raja. Kita nak pasal macam mana MB ni handle isu adat ini. Dan cara dia handle ini. So saya nampak pun macam usaha politik. Apabila Datuk Seri Anwar cakap macam ni, Anthony Loke cakap macam tu, maksud dia takut kita bincangkan pasal isu ni walaupun kita tak sentuh 3R pun. Sebab kan awak you're interested in politik kan. So bila orang politik cakap macam tu, maksudnya dia takutlah kita bincang pasal benda ni walaupun kita tak sentuh 3R. So saya nampak macam itu. So bila nampak macam tu, tandanya adalah isu adat ni tidak menyebelahi mereka. PH. Dia menyebelahi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Saya nampak macam tu dari segi politik lah. Saya boleh komen segi politik. Segi adat kan, Cik Karil lagi tahu. 2 term orang adat bagi peluang. 2 term dah dibagi peluang pada makin lama makin term. Okey. Saya pula tanya soalan banyak Ahmad Marisa dengan Azim ada tanya lagi. Apa yang Encik Tuan Syam dengan Tuan Khairil kongsikan tu memang terjawab lah persoalan saya. Jawab. Dekat Alhamdulillah. tadi, more than that sebenarnya. Okey. So awak dah tahu dah siapa nak ni. Betul. Okey. Dah nampak dah bayang-bayang tu. Nampak bayang dah. Kalau Okey. kena undi tu, Alhamdulillah. tutup mata je. Okey. Marisa? Ini Terjawab dah. Terjawab. Macam jadi pasal adat tu. okey. Sebab saya faham adat tu dia macam ada something specific. Okay. Lagi-lagi because like Tuan Syam ada mention adat yang what people think is mostly raja, tidak apa semua. But then for this one dia adat yang banyak-banyak daripada banyak-banyak adat tu. So institusi. Yes, institusi. Institusi adat tu. Ya. Dan pelaksana ataupun orang yang macam ni ada melibatkan MB. So kalau orang itu gagal lah sebenarnya untuk mendamaikan krisis ini. Saya nampak macam itu. Dia bukan institusi.